Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jihadi bin Jumadi, selaku Imam Satu di Masjid Sultan Iskandar Bandar To'on. Masjid Sultan Iskandar Bandar To'on mula dibina pada tahun 2013 dan siap dibina pada tahun 2015 dan telah diresmikan oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor sekarang ni pada tahun 2016. Jadi Alhamdulillah, Masjid Sultan Iskandar memuatkan kapasiti kira-kira 4,600 orang, tidak termasuk di Dewan. Jika keseluruhannya boleh juga mencapai sehingga 5,000 lebih. Masjid Sultan Iskandar Bandar To'on merupakan masjid institusi di bawah pengurusan Waqaf Al-Mulk Corporation Berhad. Terdapat beberapa fasiliti di Masjid Sultan Iskandar Bandar To'on yang saya kira semua orang kena tahu lah. Antaranya adalah Dewan Besar, Dewan Luqmanul Hakim. Biasanya orang buat majlis perkahwinan di Dewan tersebut. Kemudian kita ada bilik nikah, baru disiap kira-kira beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita ada bilik kuliah, seminar. Ada juga kita sediakan bilik mesyuarat untuk penyewaan dan sebagainya. Banyak lagi fasiliti untuk tuan-tuan lihat di Masjid Sultan Iskandar Bandar To'on. Masjid Sultan Iskandar Bandar To'on setiap hari membuat jadual kuliah harian, serta ada juga kuliah bulanan yang agak special daripada ustaz-ustaz yang terkemuka di negeri Johor, Darul Ta'lim. Serta kita juga banyak menerima program-program daripada pihak jabatan kerajaan, daripada tabung haji, seperti kursus perdana haji diadakan hampir setiap tahun bersama tabung haji. Serta di Masjid Sultan Iskandar juga terdapat fasiliti untuk rumah penyembelihan bagi program ibadah kurban. Setiap tahun kita menyembelih kira-kira 20 ke 25 ekor lembu dan juga hampir 30 ekor kambing di Masjid Sultan Iskandar Bandar To'on. Alhamdulillah, Ramadan pada tahun ini 2026 bersamaan 1447 Hijrah, kita membajetkan pembelanjaan kira-kira RM480,000. Berbanding tahun lalu kita belanjakan RM400,000. Tapi selepas melihat trend kehadiran jemaah, kira-kira 2,000 hingga 4,000 orang jemaah datang hadir sepanjang bulan Ramadan. Pada setiap hari untuk berbuka puasa kita sediakan lebih kurang 1,300 ke 1,500 pack makanan untuk disediakan kepada para jemaah yang hadir untuk berbuka puasa. Jadi kos yang paling besar adalah kos berbuka puasa itu sendiri. Kita adakan juga program sahur, 10 malam terakhir, qiyamul lail, tarawih, tadarus Al-Quran, serta khatam Al-Quran, dan macam-macam program lagi. Turut istimewa pada Ramadan, kita telah beberapa kali untuk melaksanakan program Ramadan Mosque Open Day. Jadi pada tahun ini kita akan laksanakan, kita mensasarkan kira-kira 3,000 hingga 4,000 orang yang hadir. Di antaranya kita jemput juga orang Islam dan juga bukan Islam untuk sama-sama hadir merasai kenikmatan berbuka puasa bersama kita. Kita akan jemput mereka daripada selepas asar sehingga ke buka, kira-kira ada 2 jam hingga 3 jam untuk mereka rasa nikmat berbuka puasa bersama dengan orang-orang Islam. Saya dapat lihat ketika masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak, saya melihat tak kira umur yang muda maupun yang tua. Bila masuknya bulan Ramadan, saya lihat semangat mereka berganda, infak mereka pun berganda.
Mereka infak, bila kita dapat kutipan Jumaat pun kita tengok dia punya trend semakin meningkat apabila hampir tiba ke bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan pun kita akan tengok orang-orang yang datang jemaah ini terlihat lebih semangat dalam beribadah, lebih ramai yang datang ke Masjid Sultan Iskandar pada Ramadan. Alhamdulillah. Untuk bantuan asnaf, kita telah bajetkan belanjaan kita, perbelanjaan tahunan kita kira-kira sebanyak RM20,000 untuk kita belanjakan, untuk kita santuni para asnaf selama setahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang untuk asnaf, boleh juga menyumbang kepada kita untuk diamanahkan, kita sampaikan kepada asnaf. Kita adakan program ziarah kasih dari rumah ke rumah. Ada juga kita buat program para asnaf ini datang ke masjid, kita santuni dengan juadah makan, kemudian kita santuni dengan pemberian wang ringgit, wang tunai untuk membantu mereka sedikit sebanyak. Walaupun kita ini bukannya badan kebajikan, tapi kita cuba juga untuk membantu masyarakat sekitar Bandar Tuan khususnya. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya lihat bila datangnya bulan Ramadan yang mulia ini, saya lihat anak-anak kecil, saya tengok remaja pun datang ke Masjid Sultan Iskandar apabila 10 malam terakhir pada Qiyamul Lail. Mereka datang bukan keluarga pun kadang-kadang, mereka datang dengan kawan-kawan, ada mungkin 5 ke 10 orang bawa basikal atau jalan kaki daripada rumah untuk datang tidur di masjid untuk sama-sama Qiyamul Lail, kemudian bersahur bersama. Tampaknya mereka ada minat untuk datang ke masjid. Serta orang-orang yang sedikit berumur yang kita tahu, mereka juga terlihat begitu bersungguh-sungguh dalam ibadah ketika Ramadan. Memang kita dapat perbezaan. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan dalam jemaah kita, jemaah Masjid Sultan Iskandar pada tuan yang tetap, memang mereka ni memang istiqamah, alhamdulillah. Walaupun kita lihat ada banyak bazar Ramadan dan sebagainya, tapi mereka tak menjejaskan kualiti ibadah mereka, alhamdulillah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang memang bulan yang untuk kita melatih diri dari segi rohani dan jasmani kita. Dari segi rohani itu kita lihat perbezaan dari segi akhlak kita. Kita lebih berjaga-jaga dalam percakapan kita. Bila kita nak bercakap tu, kita rasa macam aku tengah puasa, kena jaga aku punya kata-kata aku. Dari segi tingkah laku, dari segi perlakuan pun berbeza. Tapi ini adalah sesi latihan. Manusia memang sentiasa lupa. Bila habis Ramadan, mungkin ada yang terlupa, tapi ramai juga yang berubah untuk ke arah yang lebih baik. Kerana Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta saya lihat apabila habis bulan Ramadan dan jumpa raya pun, saya masih nampak istiqamah orang-orang yang mulanya pada bulan Ramadan, tapi nampaknya istiqamah juga, alhamdulillah. Perubahan besar bermula dengan satu langkah kecil. Percayakan diri, kena percayakan hati kita, kuatkan hati, percayalah apa yang Allah harapkan itulah yang terbaik untuk kita. Satu amalan yang kita boleh jaga untuk harian, kita kena jaga solat berjamaah di masjid. Kalau dapat, kalau tak pernah solat jemaah, dapat sekali sehari pun kita boleh cuba dulu. Sebelum pergi kerja, boleh cuba datang dulu subuh, ataupun mungkin balik kerja boleh singgah dulu solat maghrib sampai isyak, barulah balik ke rumah. Tapi lihat di situ akan ada perubahan dalam diri kita. Dari segi kerja kita akan dipermudahkan Allah, dari segi mental kita akan menjadi lapang. Percayalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kena ingat tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Maka sebab itu Allah ciptakan kita untuk beribadah. Padanya beribadah adalah yang utama. Kerja-kerja yang lain itu adalah sampingan sebenarnya. Ingat tujuan kita, insya-Allah berjaya di dunia dan di akhirat. Kita rasa masjid perlukan kita untuk dipenuhkan, tapi sebenarnya kita yang perlukan masjid untuk penuhkan hati kita, jiwa kita yang kosong. Ingat, masjid bukan tempat untuk solat sahaja, ia merupakan tempat pusat. Jadikan masjid rumah kedua anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, serta kita semua dipermudahkan urusan di dunia serta di akhirat kelak, insya-Allah.